Besar. Oh, besar. Bukan sepak ke? Mak Datuk, besar. Tu ni sebenarnya. Besar betul kan? Ya, rasa kita dapat kecil tadi. Macam ni dia dapat tu. Oh, besar sana. Ada. Oh, besar nampak. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat petang dan bertemu kembalilah kita pada petang hari ini di dalam mencari video pencarian hasil kita yang seterusnya, sahabat. Okey. Pada video kali ini saya teringin pula, sahabat. Tengok sahabat-sahabat kita kan. Itulah. Teringin nak makan ikan puyuh, sahabat. Macam biasa, saya mancing tak ada sahabat. Mancing saya tak ada, jadi saya melaburkan pukat lah. Ni macam biasa, tempat biasa, sahabat. Tempat yang tak ada ikan. Biasa yang mancing-mancing semua, dia akan cari tempat yang paling banyak ikan. Saya memasang pukat tempat yang paling tak ada ikan. Okeylah, jom. Saya nak pasang satu lagi dan selepas itu saya akan menjala lah dekat kawasan ni. Sebab dalam video yang lepas yang saya buat tu, saya tak bawa jala. Dan saya pun memang saja nak cari pot. Okey, jom. Kita teruskan lah. Saya akan pasang lagi pukat dekat sebelah sana, sahabat. Kita akan terus cross ke sana. Tak tahulah ada ke tak ada. Cuba je, sahabat. Ini lah tempat yang saya cakap boiler ikan keli tu kan. Tapi dah tak ada dah. Okey, jom saya teruskan dengan memasang pukat lah, sahabat. Mana nak pasang ni, sahabat? Saya ni dah masuk, dah masuk keliru betul lah ni, sahabat. Nak ke sini ke? Nak ke sana ke? Tadi saya datang sini kan sebelah sini ada. Tu yang saya jadi macam tak boleh tahan. Tapi dah sampai sini dah jadi lain, sahabat. Ayah. Walau bagaimanapun kita kena cuba dulu, sahabat. Walaupun kita bakal kena marah nanti. Asal dia. Okey. Jom, saya nak pasang dulu, sahabat. Saya pun dah tak banyak masa ni. Tadi macam ada. Sekarang apa sah tak ada. Okey lah, sahabat. Wei. Awak tahan situ ya. Saya nak ke sana. Kita nak buat jaring dengan payah ni, sahabat. Macam ni lah, sahabat. Kalau kita pasang seorang-seorang ya. Ramai pukat pasang seorang-seorang macam ni lah, sahabat. Sekejap, saya nak pasang ni. Ada tu. Mana sangkut dah bang. Sekejap ni. Ikan tara lah. Ikan tara lah. Kerja-kerja ni saya tak tunjuk macam mana buat, macam mana cara kan. Saya akan pergi sebelah sana, tarik sebelah sana.
lepaskan semua jatuh, baru tarik balik, baru ngam. Zoom ini sahabat. Okey dah. Sudah kena guru. Oh, saya kena guru. Pandai guru cari spot mah. Aduh. Itu perli apa tu? Kadang-kadang orang rumah ni boleh tahan juga. Dia punya perli tu. Yang pandai guru. Okey. Pandai cari spot. Ayo cakap. Okey, saya kena tarik sana balik. Okeylah sahabat, itu sajalah cara pemasangan kita yang kerja senang. Okey. Ya. Saya nak pergi sana balik, tarik balik supaya bukan ni ke tengah. Okey, alright. Saya rasa saya akan menjala kat kawasan ni. Tapi tak tahulah sahabat. Oh, saya dah pergi semua tempat dah. Semuanya bersamai. Tak tahulah ada ke tak ada. Saya pun cuba boleh lah sahabat. Nampak? Kalau cuba insyaAllah lah boleh. Tapi kalau nak tahu ada betul ke tak ada, tak tahulah sahabat. Ayat. Macam tak ada sahabat. Tapi kekerapan boiling kat sini. Bismillah. Alah. Kawasan macam ni. Wih, ada lah. Kenapa tu banyaknya? Ikan sepat. Ikan sepat je banyak. Besar lah nya. Besar ikan sepat tu. Pak Rofi ya? Sepat ni banyak eh. Besar. Besar sikit lah. Ada tu kecil betul. Saya nak balikan dulu. Tak apalah. Ini begini lah sahabat. No. Isteri kata ikan sepat merah ni dia tak sekolah kata dia. Nak tangkap dia senang je. Okeylah, ada jugalah beberapa ekor sahabat. Itulah. Tebar lagi sahabat, mungkin sebelah sana pula. Kawasan yang besar sikit lah. Banyak kutip. Semua ni? Dah kecil? Ambil je. Nanti kita tak ada konten. Okey. Okey, alright, yang kedua. Mungkin kat sini lah kan. Di sini. Saya kejap je sahabat. Sebab tempat ni dia tak ada safety. Tempat ni bahaya sikit lah. Banyak tempat ronggeng kot. Mampus, matilah nak. Jangan sangkut dah. Sebab parit ni dia kerap kali cuci. Dia saya berani turun boleh. Banyak. Ada juga lah. Cepat ronggeng juga. Oh. Apa sapi kita buat tajuk? Kan lah untuk buat tajuk ke? Bukan. Semua nak ambil
namanya ikan lampam nih. Hmm? Macam ikan lampam. Dan ikan lampam pula lah. Tebal lagi dekat jambatan pula lah. Tuh, buat tajuk ni. Banyak cepat suruh ni. Abang kata ini Cepat merah banyak. ikan buat tajuk. Ini ikan buat tajuk. Iyalah. Hah? Iyalah. Okey, tadi tebal kat jambatan tu tadi tak ada sama. Kita menghala ke sana pula. Dah tak ada boiling lah. Tak syok lah. Banyak telur kerengga tu. Dekat pokok ni banyak telur kerengga tu. Oh, senang nak mancing ni. Tapi tinggi lah sahabat. Ada apa? Tak tahu ni. Ada apa barang. Ada. Tadi pun. Tak ada. Tebal cantik. Hebat cantik mah. Barang tak ada. Amat ikan ni kita boleh buat tajuk pun. Ham. Ha? Tapi saya ke sini sikit. Besar. Oh, besar. Eh. Ikan sepat tu, mata tu besar. Tu ni sebenarnya. Besar betul kan? Biasa kita dapat kerja macam ni. Macam ni dia dapat tu. Ya. Oh, besar betul lah. Ada lagi nanya. Ini namanya tu basiam. Basiam kan? Siam ni. Besar yang tu nampak. Kepal. Kepal besar tu kepal. Banyak oh. Ya. Ya Allah hai. Kepal besar. Oh. Kita kena pijak eh. Kamera lah bayang. Besar. Dua ekor. Kan? Ni. 3 kepal. 3 kepal. 4 kepal. Besar oh ikan dia sekarang. Alhamdulillah. Rezeki. Dah tak pernah dapat. Barang ni rekod kan? Tebal saya tak rekod. Tu lah biasanya. Nampak. Oh. Hati tu. Ni tangan ni nampak besar kan? Nampak tahulah macam mana. Ya Allah. Sini. Tak boleh use terbang. Tak ada nak tengok besarnya macam mana. Tangan ni terbang. Ini. Terbang. Nanti terbang. Tengok ha. Oh, besar tu. Juga adanya. Tak ada sama. Ni. No, terbang. 4 ekor ya. Dia Besar nampak. terbang. Jom. Tak dapat lagi lah ni. Kalau lepas ni tak dapat lagi lah. Nangis tau. Dah cakap dah. Kalau lepas ni Memang tak dapat lah. tak ada. Dia seminggu cerita ni terus. Kita tak habis lah. Kita tak habis. Dah cakap. Okey dah jom. Besar nampak. Terbang mangga kali ya. Di tangan sekarang dia tak nampak sangat. Di 80 tahun baru nampak. Kepal, kita cari kepal pula sahabat. Nampaknya kita dapat ibu-ibu kepal. Okey, ini tebaran yang terakhir saya akan buka
Jaring pula sahabat. Tak ada yang nak melawan lah sahabat. Mana tak ada ni. Weh, apa yang terkeluar tu? Ada satu ikan kepar kecil ya sahabat. Sampai tembus tu. Tak padu. Ada lagi ni. Kalau ada, tak, bukan terakhir. Kalau tak ada, dia terakhir kan. Memang tak ada lah. Lagi. Okey, kita dah sampai dah. Pukat yang pertama tu. Padu apa benda? Parli je. Parli tu boleh beli. Sini sikit sahabat. Kita cari tempat yang terang dan senang kita nak angkat. Alhamdulillah ada seekor sahabat. Apa tolong angkat pokok ni? Tolong ambil. Apa tolong angkat? Tak tahu sahabat. Push. Puyuk. Salah. Puyuk. Dah puyuk. Ambil tu. Tak jarum-jarum. Mana? Ya. Alah, ambil ni. Ini nak hantar kat rumah. Seekor jadilah sahabat. Tak ada. Tak besar sahabat. Kat Perak sana besar sahabat. Kita tengok juga lah. Oh, ada lagi seekor. 2 ekor, 3 ekor. Alhamdulillah lah. 4 ekor. Alhamdulillah. Dah oi. Malu lah macam ni. Oh, pelapang tu. Wah, ni belah tu. Buka jarum. Dia kena buka. Ambil. Sekarang ni nak pergi laut pun tak boleh sahabat. Ribut. Angin kencang, air pun besar, jadi tak dapatlah saya nak ke pantai sahabat. Jadi itu yang saya buat aktiviti macam ni. Besar betul Mak Datuk. Tu lagi. Tengok Dah. besar. Buat benda sikit lah. Yang kecil buat benda. Buat benda tak payah cari nanya. Kecil tu buat benda. Beli je kat kedai. Ha? Beli kat kedai. Ya. Tak mati. Ha? Payah orang kok. Macam ni susah sikit rasa aku. Kita nak tahu dia kena kat mana. Dia. Kenapa ikan tu sangkut susah? Sabar. Macam mana kita boleh sangkut? Malangnya kita tak boleh sangkut. Apa kenapa? Kita tak boleh sangkut pak? Hah? Ikan je boleh sangkut apa? Ikan je boleh sangkut. Kita tak boleh sangkut. Lupa sabar. Susah buka dia. Okey lah. Ada mah. Dah banyak dah. Banyak lagi. Rasanya dah habis. Kita akan pergi ke pukat satu lagi sahabat. Okey. Saya dah selesai tadi kan. Kita nak pergi ke apa ni? Pukat yang kedua. Saya jumpa satu boiling ikan tempat ni. Banyak betul sahabat. Wih, geram aja nak tebor jalan ni sahabat. Tapi dia dah tak tembus air tu kan. Banyak betul sahabat. Wih, mak Datuk. Banyak betul. Saya tak puas hati, saya nak tebor juga kawasan ni. Pau.
Macam-macam oh sahabat. Huyo. Weh. Sekejap. Nak prepare tu. Nanti saya tebak dah tengok ikan apa yang ada. Banyak tu. Tengok apa yang terjadi. Penuh ke tak ya? Mana ni sahabat. Banyak tu sahabat. Gigi lah. Palingan pula tak padu. Dah hilang. Anak ikan sepat banyak betul loh. Woi. 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 Aku kota bah. Tak tahu lah. Tengok. Masa ada. Banyak tu Cepat-cepat ni sahabat. Pukul 6 lah, 6 petang lah. Perjalanan saya ke tempat tinggal saya 1 jam oh. Pukul 7 sampai rumah. Kotak apa? Spot anchor zoom ini kan. Ini tempat rumah ini. Pukul malam pukul 8 ke dah ada rumah ini dah. Sunyi sepi sini, tak ada orang. Langsung tak ada orang. Hasil. Sel, beli. Sekarang RM5. Beli. Banyak betul lah, beli. Tengoklah jom. Tengok buka lah tadi. Ada ke tadi? Okey, alright. Ini yang kedua. Yang terakhir. Kosong. Curut. Ini ada. Aquarium ni RM2.5 ni. Kecil macam ni. Kan warna emas lah. Ke bandar ni. Kapal awak ham. Yang suruh pasal sini. Tak ada. Okey lah. Ada jugalah rezeki hari ni sahabat. Nak kemas dulu. Kita nak tunjuk lah hasil. Okey lah sahabat. Nampaknya hari pun dah semakin senja sahabat. Okey jom. Saya nak tunjukkan hasil saya pada petang hari ni lah. Nampak pun dah tak ada orang lah sahabat. Okey alright. Inilah hasil saya. Itu dia hasil saya. Alhamdulillah. Ikan kepal besar betul. Ada 5 ekor lah. Oh dengan puyuh-puyuh 10 ekor lebih. Alhamdulillah rezeki. Ikan kepal, ikan sepat seekor Alhamdulillah. Ada 8 ekor ikan puyuh. Besar-besar jugalah. Alhamdulillah lah, syukur. Okeylah sahabat. Yang ni ikan sepat lah. Nak saya kutip ikan sepat. Okey. Itu sajalah untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di video pencarian hasil selanjutnya. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan jumpa lagi di video pencarian hasil yang akan datang.